Untunglah budak kerja bukan Nanas ni. Bilik tidur pun kena pasang kapet. Berlemak ni bu. Aku dah bagi keselesaan, siap kapet, tilam, katil semua ni. Kalau kerja main-main juga. Kau tengok kau. Bukan takat kapet je lah kau pasangkan. Aircon pun dah disediakan. Ni kau buat apa pula? Apa lagi? Kau ni dah lah banyak kerja. Kau pergi naik atas tu. Sambung kau punya baring tadi. Bilik ni apa lagi tak siap bu? Kau tak payah sibuk. Kau relax je. Tak tahu siap ni. Tahu-tahu siap ni aku memang tak percaya lah. Biasanya tahu-tahu bala yang sampai. Kau dah berapa lama dah bela silabu tu Pak? Rotan kau mana? Kalau ada rotan, senang jinak tau. Aku baru je gantung rotan tu. Nak kena turunkan balik ni. Weh bu, pergi kedai jap beli air. Astaghfirullahalazim. Apa lagi masalah kau ni? Kau tak ada tangan, dah tak ada kaki ke nak pergi beli sendiri? Dah, duit. Duit mana duit? Pakai duit kau dulu. Macam mana aku tak menyerap? Oh dia dah pakai Helio, sesen pun tak bagi. Aku rasa hidup aku ni lagi aman lah kalau dia orang ni tak ada. Aku nak tanya lah dekat korang, elok bos ni ada kat tempat kerja ke ataupun dia duduk je dekat rumah? Tapi kalau dia tak ada, siapa nak bagi gaji aku hari ni tu? Bos!